Set barbecue untuk 3 orang ni, korang dapat macam ni, korang dapat buah potong, dapat sos dia, kemudian korang boleh pilih jus apa korang nak. Yang menarik tu, diorang siap hantar lagi. Nasi pun ada untuk 3 orang. So malam ni aku dinner dekat Monkey's Canopy. Bila ketinggal kat sini, korang boleh pergi dekat cafe nama Sticks and Baron ni. Dekat sini ada package untuk korang barbecue tau. Korang cari restoran ni, kemudian korang boleh barbecue di atas pondok, atas air yang cantik macam ni. Bukan aku nak cakap apa, suasana dia memang privacy dan cantik. Pondok ni korang boleh turunkan tirai dia. Tu menarik dia tu. Jadi suasana makan atas air ni pun memang menarik. Korang boleh duduk dekat situ. Bukan tu saja, buah dia fresh. Lepas tu set barbecue dia, ada kambing, ada udang. Basically anak aku memang happy lah makan kat sini. Dan memang cukup untuk makan 3 orang, kenyang betul lah makan kat sini. Sambil-sambil tu sebenarnya korang boleh grill sendiri, enjoy makan dekat sini dengan suasana dia yang best. Kalau datang berempat macam aku ni sebenarnya lebih berbaloi lah kalau ambil package ni. Anak-anak pun kenyang, kita membakar pun best, dan package barbecue ni harga dia RM150 untuk 3 orang. Tapi serius, makanan pun lebih banyak sebab memang banyak portion dia. Terima kasih ni lah untung dia bawa wife jalan sebab dia tolong masakkan. Tapi kalau korang stay dekat sini, ni package siap dinner dia. Apa lagi, follow lah.